Assalamualaikum semua. Salam cikgu. Ni korang, kalian tengah buat apa tu? Kamu semua buat apa? Kamu semua dah makan ke? Dah, Jamilah dah makan? Dah. Hani dah makan? Belum. Lin dah makan? Belum. Belum. Kenapa semua belum makan? Tak apa, nanti rehat. Pukul 10 kita makan Okey. Okey, kamu semua kemas meja dulu. Kita nak mula belajar ni. Tahu tak hari ni kita nak belajar apa? Tak tahu. Tak tahu. Cikgu ada beberapa gambar ni. Kamu semua tahu tak? Ni gambar apa? Buku. Jamilah, buku pandai. Buku. Ni buku. 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 Okey, buku bentuk apa? Segi. Empat. Pandai. Segi 4. Ni bentuk apa? Kamu semua pernah nampak tak? Pernah? Bila? Waktu jalan-jalan ke kat depan sekolah? Depan sekolah ada nampak? Ada. Pernah nampak? Pernah. Okay, ni bentuk apa? Berarti. Benti, betul. Tapi ni bentuk heksagon. Heksagon. Dia pandai. Okay. Seterusnya cikgu ada ni. Kat sini ada jam tak? Ada jam tak kat kelas? Ada. Tapi tak bulat. Bentuk jam kat kelas kita bentuk apa? Bentuk 4. Segi 4. Empat. Yang ni? Ni bentuk Bulat. apa, Lin? Bulat. 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 Pandai. Yang ni? Hujan. Hujan bunyinya macam mana? Kamu semua suka hujan ke takut? Suka. Hari takut. Kenapa Hani takut? Petir. Kalau petir, Hani takut sebab bunyi burung. Oh, tak apa. Itu satu cuaca. Kalau hujan ada awan. Awan ni bentuknya rupa organik. Nanti kita belajar. Daun pandai. Jumpa kat mana daun? Taman. Kat taman. Hani selalu pergi taman ke? Tak. Malas bawa. Papa tak bawa. Tak apa, nanti petang Hani ajak Papa, ya? Ni pernah nampak tak? Pernah. Dekat mana? Luar. Kat luar. Dekat luar kelas kita pun ada daun. Betul. Okey, dan kita juga ada Warna pink. pink. Pink ni bentuk apa ni? Ni apa ni? Ni gambar apa? Bunga. Gambar bunga. Pandai. Jadi hari ni cikgu nak ajar tentang rupa. Pandai. Apa ni tentang rupa? Okey. Kita ada dua jenis rupa. Rupa geometri dengan rupa organik. Rupa geometri tu adalah rupa yang bentuk yang mempunyai satu sudut ataupun bucu. Tapi kalau bulat, dia tak ada bucu, tapi dia boleh kira melalui sudut. Kalau yang organik pula, contohnya daun. Sekejap, cikgu ada contoh lain. Kamu semua pernah nampak kan dia dekat alam sekitar kita, betul tak? Betul. Jadi rupa organik ni
lebih kepada alam semula jadi. Contohnya macam daun, awan tadi dan juga bunga. Gambar bunga cikgu tadi. Lain lah gambar bunga cikgu. Okey ni. Ni ataupun bunga. Cantik. Pandainya. Cantik kan bunga kan? Rupa organik ni satu rupa yang berbentuk bebas. Dia tak ada sudut ataupun bucu. Ada tapi dia berbentuk bebas. Bebas tu contoh, cikgu akan bagi contoh lah. Kalau organik, bebas dia macam boleh je beralun-alun. Mak cikgu tak ada. Kenapa ke? Ada marker tak? Cikgu tak ada marker sekejap ya. Cikgu cari marker. Cikgu cari marker. Okey. Apa tadi kita dekat rupa organik. Rupa organik berbentuk bebas. Bebas tu contohnya dia boleh beralun-alun macam ni. Jadi nampak macam bentuk apa ni? Ni bentuk macam bentuk apa? Tak tahu. Jamila tahu? Bunga. Ya, pandai. Bunga. Cikgu dia kata tak cantik. Tak cantik. Tak apa. Yang penting ni organik. Pandai. Yang ni organik. Organik. Rupa organik. Okey, kalau rupa geometri macam mana? Cikgu cakap apa tadi? Rupa geometri bulat. Lagi? Segi empat. Ada tahu tak rupa geometri bentuk macam mana? Tahu. Kalau bentuk segitiga, geometri ke organik? Segitiga dia macam ni. 1, 2, 3. Setiap ni mesti ada sudutnya. Kalau ada sudutnya, dia bermaksud dia rupa organik atau rupa geometri. Yang mana satu? Kalau ada sudut belajar geometri. Pandai. Okey. Kalau ada sudut, bentuk yang mempunyai sudut, dia bentuk geometri. Okey, pandai. Terusnya, cikgu ada something nak tunjuk. Apa tu? Ni ngantuk ke? Sabar ya, nanti rehat ya. Ni apa? Cikgu ada sesuatu yang buat kalian tak ngantuk. Nak tengok tak? Lah. Okey. Sekejap cikgu test dulu. Kuk. Tada! Nampak tak? Nampak ni bentuk apa? Pokok. Jamila ni bentuk apa? Pokok. Dia ni pokok. Pokok warna? Biru. Okey lah, ni biru. Tapi kalau kat alam sekitar kita, pokok warna apa? Hijau. Pandai. Hijau. Ni nak tengok tak? Ni nak tengok juga. Ya, boleh. Okey, cikgu ada lagi. Sebelum tu, kalau pokok bentuk geometri ke bentuk organik? Pokok ada sudut ke? Ada. Jadi Organik. Pandai. Kalau yang ni pernah tengok tak? Nampak tak? Ni yang pusing-pusing tu. Pernah main? Pernah. Tak pernah. Tengok Yang ni ada sudut tak rasa-rasanya? Ada sudut? Ada. Okey, kalau ada sudut, dia rupa organik ke rupa geometri? Geometri kot. Geometri. Kalau Jamila? Geometri ke organik? Organik.
Organik. Kalau Alif? Ni. Organik. Organik. Tak, kalau sudut, ingat kalau sudut dia rupa geometri. Tapi kalau tak ada sudut dan bersifat bebas, tu barulah organik. Jadi kalau cube ni segi 4, jadinya dia rupa geometri. Geometri ni ish. Okey, cikgu ada contoh lagi yang lain. Kalau yang ni betul ke terbalik? Kalau bunga, cikgu nak test Lin lah. Kalau bunga bentuk geometri ke bentuk organik? Sekejap cikgu tulis. Ni bunga. Ada sudut tak? Bersifat bebas ke tak? Kalau bunga bebas dan tiada sudut. Cikgu dia kata saya. Jangan main. Jangan main. Duduk diam-diam. Ya. Tiada sudut. Jadi kalau mempunyai ciri-ciri ni, dia adalah rupa organik. Ya, jadi bunga kat depan ni, bunga apa ni? Bunga matahari. Bunga matahari. Matahari tu bunga matahari bersifat rupa organik. Pandai. Organik. Pandai. Okey, pandailah anak-anak murid cikgu semua ni. Cikgu sukalah masuk kelas ni. Kalau yang ni apa? Bumi. Bumi bentuk Bumi ada 5. ada 5. Bulat. Betul. Bulat. Kalau bulat bentuk geometri. Yeay. Cikgu suka. Okey, ni nak. Tak. Okey, cikgu letak sini boleh? Ada 4 je lah. 4 je. 4 je. Okey. Kita nak buat apa cikgu? Hari ni cikgu ada sedikit aktiviti lah. Cikgu rasa cikgu nampak kamu semua macam lemah je hari ni. Macam tak cukup makan je. Hari ni bawa bekal apa hari ni? Bukan, saya Jamila dah makan. Saya dah makan sandwich Kenapa awak makan sandwich Hani? Awak lapar ke? Betul. Awak kongsi dengan Lin tak? Tak. Dengan saya pun dia tak bagi. Kau awak punya bekal? Dia ambil semua. Oh, Jamila, nanti waktu rehat barulah pergi makan. Jangan ambil makanan kawan. Kenapa Hani bagi Jamila? Hani bagi tak? Bagi. Kalau bagi tak apa kan? Tapi dia habiskan semua. Saya lapar. Awak tak bagi ke sebenarnya? Tak. Saya dah bagi dia Jamila, satu je. jangan ambil semua. Dia ambil 3. Tak apa. Nanti waktu rehat kamu semua pergi makan je. Okey, hari ni disebabkan kamu semua ni dah pandai, cikgu tengok kamu semua macam dah pandai lah hari ni. Ya. Jadi cikgu ada tugasan sikit. Cikgu dia kata tak pandai. Pandai. Kenapa dia tak pandai pula? Dia pandai. Cikgu ajar ya. Kita sama-sama belajar. Nak. Okey, ni untuk Hani. Ni untuk Hani. Cikgu ada tugasan sikit buat kat sekolah ya. Ni untuk Jamila. Memadankan. Ni untuk Lin. Memadankan tu apa?
Cikgu memadankan tu apa? Memadankan rupa dengan tu baca arahan. Cuba baca arahan. Memadankan rupa organik dan Rupa G-O tadi kita belajar rupa apa ni? Rupa Geometri. 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 Oh, Ha, kena. ni cikgu ada colour. Cikgu saya guna ni boleh, saya tak ada pensel. Tu depan awak tu kau tak pensel tu. Oh, ni saya guna. Awak ni kau. Ni saya guna. Okey, tugasan kat sini ada. Sini cikgu tengok dulu masing-masing ni. Oh, dia tulis nama. Panjangnya tulis nama. Tak boleh. Oh, ni. Tengok. Ni suka colour tak? Suka colour. Okey, ni colour warna apa ni? Warna apa? Biru pandai. Kalau sini yang mana? Kalau yang ni kelas apa awak? Cikgu kita kelas apa? Kita kan kelas 1 matahari. Macam mana nak reja mata? Tu. Matahari. Macam mana ini matahari? Oh, macam gambar tadi. Ya. Ha, ni rupa organik pandai. Warna apa ni rupa organik? Warna hijau. Okey, mana yang sama warna? Sama ni. Ni apa? Okey, ambil. Ni apa Apa? cikgu? Sama kan? Tak. Ni Tarik. 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 Okey. Cikgu yang bilang kata saya. Ya, sabar kejap. Cikgu tarik apa Ni ni? tulis sama ni dulu. Cikgu ni tarik apa? Tarik. Tarik. Tarik tu berapa hari bulan hari ni? 22. Hari ni mana 22? 22. 2 titik 6 titik 2 kosong 2 6. Tengok mesti aku ni. Dia minta dulu. Jangan kacau Minta lah. dulu kawan. Jamila ni nak pinjam, dia nak minta satu pensel ada. Ni Rani, ni ada pensel lebih tak? Dia nak pinjam. Kenapa tak bawa pensel? Tak apalah pinjam, boleh tak? Saya ada. Ha, Nah. ni pinjam kan? Dia cakap apa ni? Masih. Sama. Okey. Tulis nama dulu, ni tulis nama. Macam mana tulis nama? Macam mana? Macam ni. Cikgu dia tak buat lagi. Saya baris. Macam mana bentuk L? Oh, dia pembaris gini. Cikgu saya tak ada pembaris. Cikgu saya ada saya ada pembaris juga. Saya pembaris boleh macam tu. Saya punya tak boleh. Ni L. Tapi saya boleh pukul. Wah. Cikgu dia pukul saya. Dia pun pukul saya. Okey. Pembaris saya ada Ini kelas Saya ni tak ada rumah. Mak Saya belikan. Saya beli lagi kuat. Okey, pandai. Tarian ni Ini kan tadi yang stop tu. Yang tangan tadi kan? Tangan tadi. Tadi tangan tadi kan rupa geometri. Yang cikgu kata. Cikgu kata dia ada sudut. Cikgu kata ada sudut. Ni macam ni. Ha, macam ni. Macam ni. Kejap anak murid cikgu. Cikgu nak. Maksudnya dia geometri Kejap, kan. kejap. Cikgu ni ada tangan tadi kan cikgu? Pandai. Cikgu ni. Kejap. Ni. Sini. Yang ada tangan. Ni dengan Jamie boleh buat ke? Boleh. Tahu tak ni untuk apa? Padankan tahu. Garis-garis. Pandai. Okey Ni apa? Kalau ni Ni rupa rupa. mana rupa geometri? Ada sudut ke? Ni rupa geometri. Tak
Kalau rupa geometri mesti ada sudut. Dia ada sudut tak? Organik. Kalau tak ada, dia rupa geometri ke organik? Organik warna apa ni? Oh, ini ada Warna sudut. ni. Kalau organik warna ni ke warna ni? Alah, betul. Okey, Sudut warna kan? warna organik. Awak ada sudut kan? Betul? Jadi sudut geometri. Lepas tu Betul. Geometri. lagi warna organik lagi mana? Rupa organik lagi mana? Wah, ada sudut. Pandai. Hati kan ada sudut. Hati kan ada sudut. Hati Mana ada ada? sudut kan ni? Hati tak ada sudut. Hati bentuknya bebas ke tak tu? Betul je. Bebas. Kalau yang ni warna geometri. Cikgu bebas. Yang mana? Cikgu bebas. Ya, bebas. Bebas. Organik. Organik. Pandai. Okey, kamu semua buat dulu ya. Okey, cikgu. Cikgu, dia cantik saya punya. Awak punya dekat kertas ni je. Awak punya kertas ni Awak ni. Awak kandulah. Awak dah lah pakai pembaris tapi buruk. Apa tu? Cikgu. Jangan kacau. Yang ni apa ni? Ada awak tulis. Ini. Ni rupa geometri. Cikgu Jamila kirim saya. Bawakan rupa bawah. Ini lagi mana Cikgu. rupa geometri yang lain? Rupa Jamila geometri yang lain kirim yang mana? Ni ada sudut ni. Ni okey kalikan dalam macam. Dalam ni je. Sebab dia ada bucu yang tajam ni nama dia bucu. Yang ni ada Tahu. sudut. Kenapa dia buat lain? Cikgu kenapa tak buat lain? Awak buat awak punya. Awak dah Okey. siap ke? Lagi satu je. Ini tak ada sudut. Kalau tak ada sudut, Tancapnya dia cikgu. organik. Gemuknya daun ni. Tapi dia tengok garisan yang tepi-tepi ni bebas ke? Dia ikut segaris-segaris ke? Macam mana? Dia bebas ke tak bebas? Bebas. Kalau bebas, tadi saya cakap bentuk rupa Geometri. geometri. Ya ke? Ya ke rupa geometri? Organik. Organik. Sebab dia tak ada sudut. Pandai. Saya dah siap. Dah siap dah. Dia tiru saya, cikgu. Hebat. Mana ada saya kira awak. Saya pun dah siap. Saya ada lukis-lukis dan saya ada lukis tangan. Saya pun ada tulis. Sudut, ada sudut. Tapi yang ni saya tak ada, saya nak buat juga lah. Saya pun ada tulis. Nama saya Hani. Saya satu matahari. Saya pun sama tu. Saya Cikgu tengok dia ni. Asyik kacau orang je dia ni. Buatlah kerja. Dah siap. Ya ke dah siap? Cikgu salah. Cikgu salah. Mana yang salah tu? Cuba tunjuk kat kawan. Mana yang salah? Tu cikgu dia warnakan warna Ni tak apa. hijau. Kita belajar sama-sama Salah. Kita cuba tengok. Tak baik cakap kamu macam tu. Awak punya betul ke? Cuba tengok cikgu. Cuba tengok sekejap. Betul cikgu. Ya ke ni rupa geometri? Ya cikgu, dia ada sudut. Andai. Okey betul. Ni saya betul semua. Jadi, Satu, dua, tiga, Jadi betul. empat, lima, enam. Saya dapat you cuba enam. tengok ni. Ni Saya ada dapat sudut enam. tak? Ada. Ada. Kalau sudut rupa apa? Saya pun tu siap. Ni rupa geometri, ni rupa Awak salah organik. ni. Kalau rupa geometri kan boleh kalau warna hijau ni. Salah. Dia suka warna hijau ke? Tapi ni warna geometri warna biru. Okey, ni warna biru tau. Okey. Okey cikgu. Cikgu nak warna juga. Ada juga. Dah tak payah.
Jika nanti kita warna sama-sama, ya? Cikgu kenapa dia warna tak cantik? Cantik je cikgu tengok. Cantik kan awak. Saya warna lagi cantik. Nanti cikgu bagi tugas sama warna, ya? Okey. Okey. Saya suka warna. Yang cantik Betul, awak pandainya. Rupa geometri macam mana? Dia ada apa? Tajam. Tajam. Kalau tajam ni cikgu tadi cakap tajam ni apa? Ada sudut. Ada sudut. Dan kalau rupa organik, dia berbentuk bersifat macam mana? Bebas ke tak bebas? Rupa organik bebas. Cikgu Jamila ejek saya. Mana cantik dekat kesal Dia saya. kata weh, nak minjam apa lagi? Nak tu. Tak pergi sekolah tak bawa barang ke? Tak. Jangan tengok saya tu, saya tiru. Saya tak kira awak lah, saya dah siap dulu. Punya salah. Tak, betul lah. Betul. Okey dah, okey murid-murid. Ni bagi paket cikgu meh. Cikgu saya dah siap. Siap. Cikgu tak tengok Jamila punya lagi lah. Saya tengok cikgu dah tiru saya. Mana ada. Saya buat sendiri lah. Ngantuklah cikgu. Jamila dah siap awak punya. Tidak punya kejap dulu. Cikgu ni, cikgu nak tengok awak punya. Ni apa Jamila? Sudut. Sudut. Kalau sudut kenapa? Jangan ambil orang punya. Geometri. Geometri. Pandai. Cikgu dah jelek-jelek saya. Ya, kenapa tu? Nak mau. Dah lah dia ambil barang Jamila. Tak apa. Jamila kasih pinjam kan? Jamila kasih kan? Tak boleh. Tak boleh. Okey, minta balik. Ini balik barang saya. Ni. Ni cakap apa? Maaf, saya ambil pinjam kejap. Maaf. Maaf kan tak? Salam dulu, salam dulu. Ni salam pula. Salam dulu. Ni kejap salam dulu kawan. Salam dulu. Salam dulu Jamila. Salam dulu. Okey, tak ada. Dah cikgu. Okey, betul organik. Bersifat apa? Bebas ke tak? Bebas. Bebas. Okey. Okey, jom mai sini. Bagi kat cikgu balik. Ni dia dah siap kan? Dah. Hani sini. Dia dah siap. Okey. Pandainya kamu semua. Saya betul semua. Ya ke awak betul semua? Ini pemarisan dia. Baguslah kamu semua buat kerja sama-sama ke? Hani dengan Jamila buat Tak. kerja sama-sama. Saya buat sendiri. Ya ke tadi cikgu tengok awak kongsi-kongsi Jamila jawapan. tengok saya. Tak apa, Saya sama buat kerja sama-sama bagus sebab tu adalah sifat bekerjasama. Cikgu suka kamu semua bekerjasama. Tadi Lin pinjam barang Jamila kasih. Betul tak? Tadi awak guna pembalas apa? Oh, pembalas Hani. Okey. Pembalas Hani. Hani kasih kan? Nasi. Itu kerjasama. Baguslah nak pilih cikgu. Ya. Nanti lepas ni kamu semua kerjasamalah. Bagi je pinjam kan? Boleh bincang-bincang. Boleh. Tak ada masalah pun. Tapi waktu periksa tak boleh tiru. Kalau tiru berdosa. Tak boleh tau. Ni tak boleh tau tengok-tengok kawan tau. Okey. Okey cikgu. Okey, nak lukis-lukis tak? Nak. Okey, dah nak. Cikgu bagi seorang satu kertas. Nak awak bagi kat Jamila.
Ni dah buruk. Oh, ni tu muka. Ambil nak pisau. Saya nak yang cantik. Nama murid lagi. Banyaknya nama murid. Yelah, kita kena rajin tulis. Lin tak tulis? Ni tulis nama. Macam tadi ni cikgu bagi kertas. Ni Lin tiru nama tadi. Ni Lin tiru ni. Ni huruf apa ni Lin? Macam mana eja nama Lin? Ingat tak? Cikgu, kita kelas apa tadi? Matahari. 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 Okey. Lin, matahari dia ikut ni juga. Satu, matahari. Tarikh cikgu. 22. Tarikh hari ni berapa Jamila? 22. Lagi Titik. Lagi 6. ni cikgu ada warna tau kat sini. Titik. 2. Jamila tolong ni bantu Lin tulis tarikh boleh? 2 titik 2 202 6 cikgu. Ya betul Walan. Ni sifat. Semua ingat lagi tak rupa-rupa tadi? Cikgu, karya ni apa? Karya tu Karya. apa je yang awak semua hasilkan, itulah satu karya. Oh, kita boleh lukis apa-apa cikgu? Apa-apa je, yang penting sama ada rupa geometri ataupun rupa organik. Okey, Lin boleh tak? Kalau cikgu ada. Lukis kat Kalau dalam nak kotak. lukis kat luar ni cikgu Tak boleh, lukis kat dalam kotak. Cikgu dah sediakan kotak comel-comel tu. Boleh tak kotak comel-comel tu? Jangan contoh saya punya. Okay, Lin, kat sini cikgu ada bentuk 3 segi, bentuk bulat. Ni rupa geometri. Dan ni ada daun dengan ada bunga. Ni bentuk organik. Ni boleh guna warna. Cikgu, saya nak Warna. guna warna juga. Boleh. Ni cikgu bagi kat sini. Dia warna. Boleh ambil. Tak ada warna. Dia nak warna apa? Dia suka warna apa? Warna ni. Warna apa ni? Saya nak warna pink juga. Pink. Saya nak hijau. Okay, nanti lepas dia habis guna, hanya ambil. Saya nak purple lah. Cikgu, purple dalam bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu. Ungu. Ni macam ni buat pokok. Saya nak buat apa Dia macam ni. Saya nak buat stop lah. Ni ambil ni. Lepas tu ni ada dekat sini. Macam tu. Boleh tak? Pandai? Allah. Cikgu, apa yang daripada tadi tu? Cikgu langgar apa? Kamu semua tahu tak nak buat macam mana ni? Lukis-lukis je cikgu. Lukis ikut bentuk tak? Rupa tadi. Saya buat stop. Stop ke ada rupa tak? Tadi ada belajar ke? Ada. Ada rupa apa tu? Dia ada sudut. Rupa geometri. Rupa geometri pandai. Bagus-bagus. Cikgu dia ambil saya dulu. Jangan gaduh-gaduh. Lin ambil kat sini dulu. Ambil kat sini. Ambil sini, ambil ni, ambil. Cikgu, saya nak ambil warna ni. Okey, ambil. Tengok. Cikgu pun boleh buat bentuk. Cikgu ada bentuk 4 segi. Cikgu, awan saya warna pink. Awan awak warna pink. Tak apa. Itu kreativiti masing-masing. Oh, kalau Cikgu awan suka murid yang ada kreativiti. Sesuatu yang kita buat tu sesuatu benda yang baru, apa yang kita buat dinamakan sebagai kreativiti masing-masing.
Cikgu saya colourkan. Awak kali ke pandainya. Kreatifnya Hani. Yeay, cikgu puisi saya. Cikgu ada matahari. Kalau matahari cikgu ni agak-agak rupa geometrikal, rupa organik. Matahari. Matahari. Dia Bulat. Bulat rupa Geometri. kelas. Matahari. Kelas matahari. cikgu. Betul lah. Alah, kelas kita lah cikgu. Pandailah ni. Cikgu Pandai. macam mana nak lukis bunga? Ikut kreativiti awak. Wah, tu Hani pun dia lukis bunga. Cantik ke? Cantik. Wah. Cantik macam Hani. Cantik macam Jamila. Cantik macam ni. Wah, cantiknya ni lukis. Ni bentuk apa? Jangan diri Tiga segi. Kalau tiga segi rupa geometri. Kalau yang ni bentuk Cikgu kena lukis berapa? Rupa organ. Lagi Cikgu tak kena nak. lukis berapa? Lukis je berapa-berapa ikut kreativiti awak. Okey. Saya nak lukis matahari lah. Lukislah matahari. Cikgu pun ada lukis matahari. Cikgu dah bulat siap saya dah. tak cantik. Bulat saya cantik. Cantik je. Semua lukis cantik. Cikgu dah tak bagi tengok. Tengok saya punya matahari warna biru. Saya punya awan warna pink. Oh, betul lah. Cikgu kata betul. Cikgu matahari warna biru ke? Matahari warna biru. Kenapa awak warna matahari warna biru? Sebab tadi cikgu kata kreatif. Ya, pandai. Betul je. Yeay. Kreatif awak. Tapi kalau matahari kat luar warna apa? Warna oren. Kuning, oren betul. Kuning ke oren cikgu? Orange ke kuning ke sama je. Oh. Kalau dah senja biasanya dia warna merah-merah kan? Betul tak? Senja tu apa cikgu? Senja tu waktu dah nak maghrib tu. Yang awak kena balik rumah tu tutup pintu tu. Cikgu dia dah nak gelap. Dah nak gelap kan? Dah tak nak. Kalau yang ni rupa apa ni? Green. Kenapa tak nak? Awak buat lah. Ni rupa organik. Rupa organik ni contoh rupa organik apa? Nak warna Kuning. kuning. Kalau rupa Nak warna geometrik kuning. tiga segi. Pandai. Oh ni warna lagi. Tak nak dah Cikgu saya ngantuk. boleh je warna lain. Ni lepas dah warna letak balik dalam ni. Lepas warna letak balik dalam ni. Dah sudah pakai. balik. Dah sudah semua letak dalam ni. Kalau nak pakai baru ambil. Ni letak dalam ni. Letak balik. Kemas. Cikgu Jamila tak nak letak balik. Saya Jamila kalau nak Gila balik lah. Terbalik. Sabar, jangan marah-marah. Tengok ni Selesai dia dulu. tak betul. Selesai dulu. Ni. Cukup. Nak buat dah. Okey. Tapi dekat hasil karya ni ada bentuk, ada rupa geometri dengan rupa organik. Mana rupa organik? Mana rupa organik? Daun dengan ni ke? Lagi dia mana rupa organik? Ni pandai. Yang ni rupa geometri. Jadi dekat karya Lin ada segitiga, ada bulat. Ni semua rupa geometri. Okey, pandai lah.
Pandailah Li. Cikgu ada stiker sebab kalian dah Stiker? siap. Nak juga. Cikgu, Okey, cikgu. saya punya pun dah Ni, siap. tambah kat sini. Saya pun cantik. Okey, mari cikgu tengok ni lah Jamila datang ke depan. Bentang si Kaja Jamila. Sini kamu cepat dah dapat stiker tak? Ya, awak ni masukkan lah balik. Tolong Jamila cakap minta tolong lah. Tolonglah. Sebenarnya saya. Tak apa Hani, bersabar. Kita kan kerja sama tadi, kerja sama kan? Ingat tak? Kerjasama ini. Kerja sama, tolong Okey, apa asyik dia Jamila, cikgu nak tengok. Ada apa tu kat ni? Cikgu dekat sini lah. Cikgu tengok. Tu apa? Matahari. Matahari. Bentuk apa tu matahari? Bulat. Bulat, kalau bulat. Bulat. Geometri. Ini segi 4. Lagi? Ini pokok. Pokok bentuk apa? Rupa apa pokok? Geometri. Geometri, ya ke? Salah lah. Pokok bentuk Pokok kan organik. Organik betul tak Alif? Betul. Betul, bandar. Lagi? Apalah. Apa ada lagi? Ini hati. Hati lagi? Bunga. Bunga. Ni tak cantik bunga. Ini bulat. Bulat. Lagi? Dah. Pandai. Cantik lah berbagai warna. Cikgu suka. Cikgu, saya punya, saya punya. Mana? Nah, ini. Okey, nak tambah dekat tu. Cikgu, tapi saya tak nak pergi depan. Pergi depan lah. Alah. Pergi depan lah cikgu tengok. Jom. Nanti cikgu bagi stiker. Nak stiker? Cantik je. Cantik. Cikgu suka lah. Ni apa? Warni. Stop. Stop. Dah ada tangan. Ya ke? Ada. Lah. Nampak lah tangan dia Cantik tak, dia. cikgu? Cantik. Ni segitiga. Kalau stop tu rupa apa? Geometri sebab dia ada sudut. Pandai. Okey, lagi. Ni matahari warna biru. Walau. Matahari kuning. Tak apa, kreativiti Warna masing-masing. biru pun ada lah. Tak apa, sama je semua Saya ni betul. kuning. Aktiviti masing-masing. Ni tengoklah Hani punya karya Tengok tu ni. cantik. Ni jam. Jam. Macam tu. Rupa apa tu? Geometri. Geometri badan. Ni bunga warna coklat. Bunga warna pink. Taklah, pink mata. Pink dia awan lah. Tak apa, cantik. Semua cantik. Nak kerja. Kerja. Okey, nak stiker tak? Nak yang mana? Nak yang warna pink. Okey, pandailah. Yeay. Semua. Cikgu boleh tambah kat baju ke? Tak, jangan tampal kat baju, tampal dekat ni. Nanti tunjuk dekat. Nanti tunjuk dekat mama papa, okey? Tampal kat sini nanti tunjuk. Mama, ni Hani ada buat lukisan. Cantik tak? Cikgu ada komod kan? Apa dah kata saya komod ni? Apa Dia tu? ke? Awak lah. Awak Mana buat ada dah. saya buat? Cikgu nampak ni Tengok saya cantik je. Dia buka tampal kat sini. Di sikit ke? Lagi sikit. Apa yang kita belajar hari ni? Rupa. Rupa. Ada berapa jenis rupa yang Ada kita belajar? dua. Ada dua. Rupa apa? Organik. Metri. Geometri. Geometri. Siapa boleh bagi contoh rupa organik? Saya. Apa dia ni? Bunga. Bunga. Lagi Jamila ada contoh? Hati. Hati Li? Ada. Awal. Macam mana awal ada? Oh, pandai. Okey. Kalau rupa geometri? Li? Mana rupa geometri? Rupa geometri. Contoh. Segitiga. Lagi? Saya ada segitiga. Pandai. Lagi? Bulat. Bulat. Pandai. Empat cikgu segi empat. Segi empat. Pandai. Ni tiga. Yeay. Jadi semua dah faham kan? Segitiga.
Ya, betul. Segitiga. Okey dah. Semua dah faham kan rupa geometrik dengan rupa kan? Okey, semua nak pergi rehat cikgu tahu. Dah lapar. Okey, Mel bagi pas kertas kat cikgu. Ni cikgu bagi ibu bapa, mama papa. Semua kertas. Di sini kan bagi Kita nak ambil orang cikgu. punya. Okey, terima kasih. Okey. Itu sahaja kelas pada hari ini. Jangan lupa kemas meja. Kita kena sentiasa kemas meja supaya meja kelas bersih. Yang sampah buang kat dalam tong sampah pandai. Kita kena sentiasa bersyukur. Kita kena bersyukur. Sebab apa cikgu? Sebab apa? Awak dapat hasilkan karya hari ni, awak happy tak? Happy? Kalau happy, awak rasa macam mana? Bersyukur tak? Syukur. Oh, bersyukur. Awak rasa sedih ke hari ni semua? Tak. Best tak buat aktiviti hari ni? Best. Lukis warna-warna. Okey, pandailah semua. Yeay. Okey, dah boleh rehat. Yeay. Kita jumpa cikgu lagi ya. Next class. Bye cikgu. Bye.